salah sebuah negara terkecil di Asia Tenggara, tapi negara ni majoriti orang Islam. Dan negara ni pun menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Negara apakah itu? Apa ya guys? Laos. Laos guna bahasa Melayu. Benderanya berwarna kuning. Brunei Darussalam. Betul. Bodoh. Negara ini banyak sangat judi online, banyak sangat perdagangan human trafficking. Kemboja. Betul. Ini macam soalan bocor je. Negara ni merupakan salah sebuah negara yang terkecil di Asia Tenggara menggunakan bahasa Portugis. Dan ada juga bahasa Indonesia digunakan di negara tu. Negara apakah itu? Apa ya? Portugis mas? Ya, ada. Portugis ada, Indonesia ada. Bahasa Indonesia pun ada, bahasa Tetum ada, bahasa Inggeris pun ada. Negara tu berdekatan dengan negara terbesar di Asia Tenggara. Berjiran saja. Tak tahu lah. Tak tahu? Paling dekat Malaysia, Singapura. Okay, lagi? Palembang. Pekanbaru. Laos kah? Tahu jauh. Tak jauh. Alah, negara ni dia baru saja merdeka. Boleh tanya kawan-kawan. Apa? Timor Leste? Ya. Oh ya. Tahu kan Timor Leste? Tahu, tapi tak Tak terfikir. fikir.